Walau itu macam lah. Nasib dia sudah pindah dari cyber lah. Kalau tak sekarang sudah tak jadi bini oh. Siapa larat dari KL pergi cyber ulang-alik hari-hari tak payah kerja lah. Itu kerja rampit bukan kerja kita. Tak tahulah. Apa tak jauh? Cyber tak jauh. Tanya dia orang pergi cyber. Kalau siapa yang tinggal cyber dia faham. Mana You tak takkan rasa jauh? jauh. Mana tak jauh? Jauh You tak 1 jam pun 45 minit. 45 minit Tapi tunggu sebab dekat bawah dia tak turun masa lagi. tu first date, you baru nak ambil hati. You okay lah. Tak, I bukan orang macam tu. Sebab I macam tu, I test dia. So I test dia. I testing dia. I cakap, tak lah, I tak bawa you balik. I tak hantar you balik. You sendiri naik Grab. Ya, lepas tu I macam, dia ni suruh I naik Grab ke? Lepas tu I pun macam, okay lah whatever. Sebab dia kata, tak apalah you naik Grab je. So I pun macam, okay lah, I book Grab diam-diam. So I nak ambil bag I nak pergi. Lepas tu tiba-tiba dia macam, nah bagi waste. Oh, pandai pula. I nak testing mah, kena testing mah kan. Kalau cinta tak rasa jauh. Tak, I tak macam tu. Tapi ni belum cinta lagi. Ni baru first date. I tak macam tu. Jauh, betul jauh. Mana ada dekat you orang Betul sini. yang duduk cyber. Tak jauh. Betul tak jauh. Kalau you tinggal cyber, you tak rasa jauh.